payahnya istiqamah, apakah sebabnya? Istiqamah payah, memanglah payah. Pasal apa? Pasal maintain. Kalau kita lakukan dengan betul, jadi mudah. Apa dia? Pertama, jangan berhenti minta daripada Allah, istiqamah. Yang kedua, jangan kita lakukan yang berat-berat. Ringan sudah memadai. Kita tak baca Quran, kita nak start baca Quran, baca 2 helai sehari sudah cukup. Baik pada tak baca atau baca banyak kemudian tak baca. Kita tak pernah tahajud, cukup dengan 2 rakaat setiap malam. Istiqamahnya mudah. Ni mubahan 300 lalu ikut Imam Hanafi. Nampak? 3 minggu dengan subuh-subuh dak sembahyang. Yang ketiga, berkawan dengan orang soleh. Faham lagi? Dia ada senggar, keberkatan mereka itu menjadi kekuatan bagi kita. Dia telefon ni gagah atas cah ya, bukan atas brand. Walaupun iPhone 15 tapi tak cah. Boleh ke? Tak boleh ke? Tapi Nokia lama 3310 cah penuh, boleh tak cakap? Boleh cakap. Nak dapat cah itu dengan bersahabat. Nampak? Kita kena bersahabat dengan ramai orang-orang soleh.